Pembunuh kecemasan menyembunyikan kasut kulit di dalam pisau cukur. Kemudian dia memijak wayar voltan tinggi dan menggosok seperti orang gila. Tidak lama kemudian kulup luar dipotong terbuka. Wayar kuprom hidup juga terdedah sepenuhnya. Kemudian dia datang ke platform kaca di tingkat 2. Gunakan pisau kaca pada kasut lain untuk melukis bulatan cinta. Pada masa ini temannya datang ke bar dan gunakan ketulan ais yang dicampur dengan ubat bios. Masukkan ke dalam cawan perisik Jepun. Seterusnya, pelayan datang ke pihak lain dengan membawa segelas wain. Dia baru nak masukkan ais ke dalam gelas, tetapi saya dapati sudah ada 2 keping di dalamnya. Hanya apabila pelayan kelihatan keliru, ejen rahsia yang licik itu memintanya pergi terus. Kemudian dia melihat ketulan ais tambahan yang tidak dapat dijelaskan di dalam gelas. Nampaknya ada sesuatu yang tidak kena, dan ini juga membuatkan pembunuh di sebelahnya gemetar hingga ke tapak kaki. Segala usaha anda sebelum ini akan menjadi sia-sia. Pada saat genting ini, rakan pengkhianatnya menghantar bantuan tepat pada masanya. Apabila dia datang, dia termenung menuangkan wain untuknya, dan ini juga membolehkan mata-mata besar itu menghilangkan keraguannya. Kemudian dia mengambil cawan dan meminum semuanya dalam satu teguk. Saya melihat bahawa pihak yang satu lagi telah meminum semua wain. Wanita di sebelah pantas menghantar isyarat kepada rakan-rakannya. Kemudian dia mengambil kesempatan daripada perhatian sesiapa, menyelinap bola biliar. Kemudian cepat-cepat naik ke atas bumbung, cari sudut yang baik dan lemparkannya dari altitud tinggi. Ia tepat mengenai lokasi calar tadi, dan kepingan yang jatuh, dan kebetulan memecahkan tangki ikan di bawah. Air di dalam mencurah serta-merta, tutup sepenuhnya wayar voltan tinggi yang terdedah. Pada masa ini, seluruh venue berada dalam keadaan huru-hara. Tepat ketika mata-mata besar itu hendak melarikan diri, tanpa diduga, dia hanya menghulurkan hati dan kakinya